Kalau nak jadi MC, suara mesti kena sedap ke? Adakah itu syarat wajib untuk menjadikan seseorang itu menjadi MC? Suara sedap sebenarnya bonus tambahan sahaja. Tapi dalam majlis sebenar, ada lagi beberapa perkara yang sangat penting yang menjadikan seseorang itu ialah MC yang baik. Jadi kalau anda nak tahu yang membuatkan seorang MC itu betul-betul bagus, like, follow, save dan share video ni sebab benda ni ramai orang perlu tahu. Bayangkan dalam satu majlis seseorang itu bercakap suaranya memang sangat sedap. Tapi apa yang dia cakap tu maksudnya tak sampai dan ramai orang tak faham. Ataupun kalau dia tak tahu bagaimana nak handle crowd. Crowd ni maksudnya bila dalam satu majlis tu ada ramai orang. Lepas tu dia tak nak bekerjasama dengan fotografer ataupun videografer. Komunikasi dengan koordinator pun tak lancar. Dan yang paling kritikal, dia tak tahu bagaimana nak handle perubahan bila ada perubahan last minute. Akhirnya, dia hanya bercakap tetapi maksud tidak sampai dan belum benar-benar mengendalikan majlis dengan baik. Bagi saya, MC yang bagus ada beberapa perkara yang perlu dia ada. Yang pertama, dia kena tahu kawal flow majlis dengan kemas. Yang kedua, dia kena pandai baca crowd ataupun suasana orang ramai. Bila nak naikkan energi, bila nak tenangkan keadaan. Yang ketiga, dia kena ada komunikasi yang baik dengan pengantin, dengan keluarga, dengan koordinator, fotografer, videografer serta vendor-vendor lain. Yang keempat, dia kena tahu jaga masa ataupun jaga susunan majlis supaya majlis tak nampak serabut ataupun kelam kabut. Serta mahir membuat keputusan kalau tiba-tiba ada keputusan yang datang last minute. Dan yang kelima, dia kena ada adab, bahasa yang sampai yang mudah ramai orang faham dan cara penyampaian yang sesuai dengan majlis yang diadakan. Yang paling penting, MC itu berjaya untuk bantu majlis lebih tersusun, lebih hidup serta lebih tenang. Sebab akhirnya yang orang akan ingat bukan suara MC sahaja, tetapi bagaimana MC itu dapat membantu perjalanan majlis dan meninggalkan kesan yang baik kepada tuan rumah, customer, pengantin dan semua orang. Jadi, apa pendapat anda? Boleh utarakan komen dekat bawah, save video ni dan share kepada orang yang tengah cari MC ataupun orang yang nak belajar MC.